Bangunan yang paling tinggi di Malaysia. Data ini adalah berdasarkan daripada tahun 2025. Jadi jom kita pergi ke tempat yang kelima bangunan yang paling tinggi di Malaysia. Di tempat yang kelima adalah Menara Telekom. Menara Telekom yang juga dikenali sebagai Menara The Avengers kerana rupanya yang seakan-akan Menara Avengers mempunyai ketinggian 310 meter. Menara ini dibuka pada tahun 2001 dan ianya terletak di lembah pantai Kuala Lumpur. Di tempat yang keempat bangunan yang paling tinggi di Malaysia adalah Four Seasons Place. Four Seasons Place merupakan bangunan yang menempatkan Four Seasons Hotel. Ini dibuka pada tahun 2018 dan mempunyai ketinggian setinggi 343 meter. Di tempat yang ketiga, bangunan yang paling tinggi di Malaysia adalah Exchange 106 ataupun TRX. TRX mempunyai ketinggian 445 meter. Di tempat yang kedua, bangunan yang paling tinggi di Malaysia dan juga merupakan mercu tanda Kuala Lumpur adalah KLCC ataupun Menara Petronas. Menara Petronas mempunyai ketinggian 452 meter dan juga dibuka pada tahun 1998. Pada masa pembukaan Menara Petronas, ianya menjadi bangunan yang paling tinggi di dunia. Di tempat yang pertama, bangunan yang paling tinggi di Malaysia. Ini adalah bangunan kedua paling tinggi di dunia adalah Merdeka 118. Merdeka 118 yang mempunyai 118 tingkat merupakan bangunan yang paling tinggi di Malaysia. Ianya mempunyai 679 meter ketinggian dan merupakan bangunan kedua yang paling tinggi di dunia selepas Burj Khalifa. Ianya dibuka pada tahun 2023. Kalau kau suka video macam ni, jangan lupa follow saya Oktaman Fazil dan jumpa lagi dengan video yang seterusnya.